Semi-D modern dengan harga paling jahat dekat pasaran. Jom tengok. Inilah dia, rumah semi-D dekat Setia Eco Hill. 5 minit je ke highway, berkeluasan 32 kali 70 guys. Luas tu, dengan harga cuma 760,000 sahaja. Dengan ruang carport yang boleh muat 2 kereta masuk dengan selesa, dan tanah tepi yang berkeluasan 10 kaki panjang. Masuk-masuk je, you guys will be greeted by this living area dengan this high ceiling. So even 22 kaki lebar je pun rasa living area ni memang luas. And dekat dapur ni ada ruang dry kitchen dengan wet kitchen separated by these walls. Belah dia ialah guest bedroom. One thing yang saya suka pasal rumah ni ialah dia OKU friendly. Tengoklah dekat guest bedroom ni pun dia dah bagi bandar dengan ramp. Toilet dia pun memang luas. Parents yang datang sini memang selesa. Ruang wet kitchen dia pun memang luas. Tak perlulah nak pecahkan dinding ni untuk gabung dengan dry kitchen area. Memang dah puas hati dah. Kat first floor ni akan ada koridor overlooking living area bawah dengan 3 bilik dan 3 tandas masing-masing. Jom tengok first bedroom. Dengan tandas dia sendiri, keluasan yang memuaskan hati. Second bedroom, master bedroom. Dekat bilik ni ada ruang wardrobe dan ini ruang tempat tidur. For me, saya rasa can be bigger lah. Tapi sebab kita sacrifice untuk bagi ruang living area sini lagi besar. Korang rasa buat bedroom lagi besar ataupun living area lagi besar yang lagi best? Roji recommend.